Oh, sejuknya. Aduh, lapar betul lah di pengemis ni. Oi, kau makan roti ke? Mana ada roti? Tak ada roti. Mana ada? Aku nampak tadi kau makan roti tadi. Kau pengemis masyarakat. Semua benda kau nak minta. Cari lah sendiri. Oi, bagilah sikit. Aku lapar tu tak, daripada 2 hari dah aku tak makan. Mana boleh kalau aku bagi kau makan, nanti aku yang lapar. Ni cukup tu seorang je. Apa salahnya kau bagi sikit dekat aku? Separuh pun boleh. Mana cukup? Satu roti tu seorang saja. Uish, roti ni boleh cover makanan aku selama 5 hari. Uish, roti ni. Bayangkan kehidupan kita dalam keadaan survival di mana kita terpaksa untuk berebut dengan orang lain. Berebut untuk mendapatkan hanya sekeping roti sahaja. Jadi bayangkan di mana keadaan Gaza, di mana mereka masih lagi ada kemanusiaan dalam diri mereka. Mereka masih lagi memastikan saudara-saudara mereka dapat makan. Jadi kenapa tidak boleh berikan sedikit untuk mereka? Tekan link di bawah sekarang.